ada something kat depan. Korang dengar tak orang jalan malam-malam? Ada orang baring di sebelah dia and dia tak dapat bergerak. Hi, welcome back to another session with Stories with Belle. So, untuk podcast episod minggu ini, banyak yang request bila nak buat kisah seram, Kisah seram faculty. Dia terdiam dan dia jalan makin slow. At one point, dia tarik saya suruh berhenti. Story actually bulu roma saya meremang sambil baca cerita ni. Dan dia kata dia rasa macam datuk saya yang kat belakang tu respon dia. Dan dia sendiri pun boleh nampak dari macam tepi-tepi mata ni. Dia kata dia boleh nampak itu adalah datuk saya. So,